Kisah ini terjadi pada Malik, seorang anak jati Negeri Sembilan. Malam tu, Malik dan 4 orang kawan karibnya, Joe, Ajib, Akong dan Bob, baru balik dari tengok bola di Melaka. Lepas lepak makan asam pedas di Klebang sampai pukul 2 pagi, dorang pun gerak balik ikut laluan Alor Gajah, Tampin, Kuala Pilah. Dorang naik trek pick-up Malik. Joe duduk depan, yang lain bantai tidur kat belakang. Mula-mula perjalanan lancar, sampailah dorang melepasi Pekan Tampin. Jalan dah mula gelap gelita dan bengkang bengkok. 10 minit lepas Tampin, dorang lalu satu kawasan bukit yang agak keras. Kat situ dulu ada tempat bakar mayat lama. Hati Malik dah tak sedap, rasa macam ada benda tenung dari luar tingkap. Tiba-tiba, satu kereta bau hanyut yang amat sangat. Ajib yang kat belakang selamba badak je tegur. "Oi Malik, kau kontut ke?" Malik balas, "Mano ado lah jimbit." Tengah gaduh pasal kentut, tiba-tiba pick-up tu jadi berat. Tekan minyak tak pergi, tukar gear rendah pun masih slow. Dangi, tiba-tiba Akong yang rambut kerinting tu terjaga dan menjerit, "Woi!" Semua terkejut, termasuk Bob yang tengah lena. Akong dengan muka mamai cakap, "Din, nampak 5-6 ekor kuda hitam turun dari bukit tu, terus melintas jalan turun ke gaung." Malik dah pening. Mana datang orang bela kuda kat kawasan hutan ni? Kambing biri-biri adalah. Malik suruh aku mengucap, mungkin mainan tidur. Tapi itu baru mukadimah gangguan. Jam dah pukul 4 pagi, sampai di kawasan Selaru. Masa lalu, satu bus stop depan taman perumahan, mata Malik tertangkap satu kelibat. Ada makhluk berdiri tegak betul-betul sebelah tingkap Joe. Benda tu berbungkus kain lusuh, tapi tinggi gila, lebih tinggi dari bumbung kereta. Joe pun nampak. Disebabkan rasa tak puas hati, dorang patah balik nak tengok benda. Dia patah balik, memang sah ada benda kat bus stop tu. Joe cakap, "Kau bawa slow-slow dia nak rakam video." Malik pun bawa kereta perlahan-lahan lalu depan makhluk tu. Bila dah dekat, Allahu Akbar, benda tu macam sedang menunduk ke bawah. Atau sebenarnya tak ada kepala langsung. Tapi yang paling tak logik, kakinya. Dalam sama-sama lampu jalan, dorang nampak kaki makhluk tu halus sangat. Besar dia macam batang paip 2 inci je. Mustahil badan setinggi dan sebesar tu ditampung oleh kaki sekecil lidi. Bila dah nampak detail macam tu, masing-masing hilang berani. Malik tekan minyak rapat lantai, becut balik ke kampung kerapu. Sampai je kampung, Malik berhentikan kereta. Masing-masing tak tunggu lama, terus lari balik